Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Chow. Dan saya Farisha dari MC Channel. Farisha, hari ini masa lain sikit kan suasananya? Memang, sebab hari ini ada majlisnya sangat bermakna, iaitu Majlis Simbolik Pemakaian Lencana Jalur Gemilang. Betul tu. Antara objektif utama majlis ini adalah untuk meningkatkan semangat patriotism dalam kalangan murid. Dan pada masa yang sama, memupuk perpaduan serta kecintaan terhadap negara kita tercinta. Lencana Jalur Gemilang ini melambangkan kebanggaan, kesatuan dan semangat patriotism. Ia juga menjadi simbol besar jati diri kebangsaan kita sebagai rakyat Malaysia. Jom kita saksikan. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana kita semua dapat hadir dan berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini dalam semangat kecintaan terhadap negara tercinta Malaysia untuk Majlis Simbolik Pemakaian Lencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis Simbolik Pemakaian Lencana Jalur Gemilang. Selamat pagi Cik Chan. Selamat pagi. Pada pendapat cikgu, apakah kepentingan memahami maksud jalur gemilang bagi pelajar? Oi, jalur gemilang itu penting tau. Itu ialah bendera negara kita. Dia sangat penting sebab dia tunjukkan macam kita pasang kibarkan jalur gemilang di dalam sekolah, kita bangga dengan dia. Dia menunjukkan semangat cinta kepada negara kita. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Terima kasih Cik Chan. Dengan itu berakhirlah majlis penyerahan lencana jalur gemilang. Rakan-rakan, jangan sesekali membiarkan lencana jalur gemilang itu rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Sebab kita generasi yang akan teruskan legasi negara. Pakailah dengan bangga dan rasa tanggungjawab. Semoga kita, generasi pewaris negara, sentiasa menghargai dan memakainya dengan bangga. Jalur Gemilang lambang berdaulat, tersemat megah simbol bendera. Murid cemerlang berakhlak hebat, menjulang gagah maruah negara. Saya Chow Dan saya Farisha. melaporkan untuk MC Channel. Sekian, terima kasih.